Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast 3 minit Sedama TV. Hari ni kita nak sembang santai tentang sejarah Malaysia. Jangan risau, kita sembang santai je. Hari ini kami membawakan jemputan khas iaitu Aidin dan Sayan. Terima kasih kerana sudi datang. Sama-sama. Okey, Aidin boleh tolong ceritakan tentang zaman awal di Tanah Melayu? Dulu ada kerajaan terkenal yang bernama Kesultanan Melayu Melaka. Melaka menjadi pusat perdagangan yang sangat sibuk. Wow, mesti meriah betul waktu tu kan Aidin? Ya, meriah sangat. Okey, siapa yang mengasaskan Melaka? Pengasas Melaka ialah para mesuara. Namun, Baginda menggelar dirinya sebagai Raja Iskandar Shah sebelum kedatangan Islam. Oh, menarik tu. Macam mana Melaka boleh jadi begitu maju? Pada pendapat saya, kedudukan yang strategik dan ramai pedagang luar datang menjaga. Seperti pedagang Arab, India dan Cina datang berniaga. Selepas zaman Melaka, apa yang berlaku pula saya? Tanah Melayu dijajah oleh kuasa luar. Dijajah? Siapa yang datang dulu? Portugis pada tahun 1511, kemudian Belanda dan British. Oh, silih berganti ya? Saya ganti. Siapa yang memerintah paling lama? British memerintah paling lama sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya. Patutlah dekat Malaysia ada lagi kesan pengaruh British sampai sekarang. Okey, bilakah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan? Pada 31 Ogos tahun 1957. Tarikh yang sangat bermakna waktu tu kan? Ya. Siapa yang mengisytiharkan kemerdekaan? Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Di manakah pengisytiharaan itu dibuat? Di Stadium Merdeka yang terletak di Kuala Lumpur. Dan kita tahu apa yang beliau laungkan. Merdeka! 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 Sebanyak 7 kali. Terima kasih kepada Aidin dan Sayan atas pengongsian yang sangat menarik. Banyak ilmu yang kita dapat hari ni. Aidin dan Sayan ada sepatah dua kata untuk penonton di luar sana yang suka sangat sejarah. Ada? Kepada penonton di luar sana, harap semua dapat menghargai sejarah negara kita dengan lebih mendalam. Ingat ya semua, bukan negara lain je yang ada sejarah. Negara kita pun ada sejarah yang sangat menarik. Harap semua penonton dapat menghargai sejarah negara kita dengan lebih mendalam. Jumpa lagi dalam podcast 3 Minit Sedama TV. Bye!